Please. Buatlah. Tolonglah jangan macam ni. I sayangkan you lagi, please. Ya, sayanglah. Sebab kau dah kena buang dengan semua lelaki dekat luar tu kan? Ha? Sebab kau dah kena buang dengan mak kau sendiri kan? Dah lah. Aku takkan bagi muka lagi dekat kau lah. Ha? Kau terus beralak macam ni, kau kacau aku, kau kacau Arya, kau kacau Arina, aku halang kau sekarang juga tau. Jangan, please. I penat sangat. Kesianlah Kak Ai. Please. Aku peduli apa? Aku tak dengar lah. Kau tak faham masa ke? Kau dengar sini Kalau kau nak duduk sini malam ni, kau duduk diam-diam dalam bilik tamu tu. Besok pagi aku bawa kau keluar dari sini. Aku dah cakap dekat kau kan? Aku tak sanggup nak duduk sebumbung dengan orang macam kau ni. Okey. Fine. I duduk dan diam. I janji I duduk diam. Okey? Kau siap sedia Hari Senin ni aku bawa kau pergi menjabat agama. Takkanlah. Aku dah apa? Tolonglah. Kepala I sakit sangat ni. I penat. Itu tak selama 2 bulan. Aku dah tak nak dengar lah. Aku tak tahu bahasa ke?